Awal pagi di kota Bandung ni, traffic light dia tak ada. Ada tempat zebra crossing, tapi aku tak pastilah aku nak melintas ni. Aku mengambil kesempatan untuk bersiar-siar ataupun brisk walk ke pasar ataupun ke lorong-lorong belakang yang aktif lah macam ni. Ini lebih kurang macam pasar pagi lah. Sebab niat aku cuma nak buat brisk walk sambil berjalan. Aku dapat melihat kegiatan lokal di sesebuah tempat. Jadi pasar ataupun market antara lokasi yang aku tuju lah. Okay. Yang ni memang ramai lah penunggang motosikal, terutama di waktu-waktu puncak mereka pergi bekerja. Okay, aku meneruskan perjalanan aku dan melihat kegiatan lokal di waktu pagi ni. Aku memang suka sangat buat benda-benda macam ni. Ini helmet bang. Helmet macam temikan. Aku rasa dia ambil temikan ni, dia buat helmet. Aku tak membeli sangat lah. Jadi aku terlampau banyak berjalan, aku sakit sikit aku punya pelipat aku ni. Jadi aku naik Grab. Tak adalah mahal sangat, lebih kurang dalam RM5, RM7 macam tu. Tapi berbaloi lah dengan yang ni aku terus hantar dalam aku dah naik Grab. Aku sakit pula pelipat aku ni. Tu yang aku naik Grab tadi. Jadi orang pertama kat Kimia Pharma Apotek. Okey, lepas tu aku menikmati kopi di persimpangan sibuk di Jalan Braga, Bandung ni. Okey, Bandung ni sebenarnya banyak sangatlah kafe-kafe yang macam ni, yang hidden macam ni. Aku pun tak sempat sangatlah nak menikmati kopi-kopi macam ni. Aku lebih suka kopi-kopi lokal lagi. Tapi banyaklah, memang banyak kafe-kafe yang ada di bandar Bandung ni. Okey, ini ada Jalan Braga. Jadi aku masuk ke lorong-lorong belakang tu. Pot. Sebenarnya ada lorong ataupun banyak juga lorong-lorong yang bersih. Macam ni. Aku lebih kepada nak mencari tempat pangkas rambut atau gunting rambut sebenarnya. Okay, ni ada lorong-lorong ni. Pun ada kedai makan. Kedai gunting rambut. Aku memang nak cari ni. Tapi tak buka ni, awal lagi. Baru ke 7, 8 dekat sini. Gigi aku tak tahu macam lorong, nama lorong. Okay, yang ni Kampung Harum nama dia. Aku nampak tulisan sini Kampung Harum. So, aku jalan. Memang aku tak tahulah. Memang cantik ada buat. Dia jaga lorong-lorong belakang jalan besar ni penuh dengan tanaman. Ni ada kedai lagi. Panjang tanaman. Yang ni memang berjaga, bersih. Ni aku rasa lorong lah Gigi ni. Kedai. Okay, ada kedai. Belum buka lagi ni, kedai guntingnya. Belum buka. Jam berapa buka? Buka siang. Mau pangkas rambut? Ya, mau pangkas rambut. Itu harus di WA orangnya. Buka lagi? Jam berapa buka? Iya, dia nggak tentu. Oh, nggak tentu. Jadi orangnya kerja, Pak. Tak apa. Itu ada nomornya tuh. Nomor teleponnya. Tak apa, saya mau berjalan gitu. merakam dulu. Oh iya. Jadi yang satu kerja, yang satu sekolah gitu. Oh ya. Yang sore sampai malam. Okey, baik. Terima kasih ya, Pak. Ya. Ada kedai. Tempat cuci kasut. Ada kedai. Okey, ni aku tak tahu apa dia, kamera BDG, ada musola, ada surau. Ada kedai makan. Oh, ni musola kecil.
Ni harga-harga. Okey, ada laundry juga. Ada tempat kopi. Lagi lorong raya lah. Jom kita keluar balik ke Jalan Besar. Okay, aku nak ambil gambar ni sekejap. Ada masjid, ada kebun karet. Kebun karet ni dia macam ada perumahan dalam ni tau. Macam yang aku lalu tadi. Okay, so kita orang lepak. Ni aku punya. Ya. Nak tak minum susu? Susu. Coklat. Oi, tutup. Ada. Paketan sama roti panggang Srikaya ada di paket Ngopi Asik. Harganya lebih. Yang mana? Di paket Ngopi Asik kalau nggak salah sebelah sini. Oh ni paket ngopi